Okey, ada soalan yang sama juga. Tapi ni kita guna Pala Martis. Pala Martis, ada beza sikit lah. Pala Martis ni ada beza sikit Jadi, to study the characteristic of cathode ray. Cathode ray produce emit from the heat cathode. Nampak? Heat cathode. Shadow and green light. Cahaya hijau. Can be seen on the screen. Okey, pada permulaannya, cathode, filament ni memancarkan sinar. Okey, memancarkan sinar pada permulaannya dan menghasilkan bayang-bayang. Macam biasalah, lampu dengan bayang. Dan cahaya yang terbentuk di sini adalah warna kuning. Boleh faham? Tapi apabila kita on cathode dengan anode, lampu telah bertukar menjadi warna hijau. Boleh? Maksudnya tanpa elektron, cahaya adalah kuning. Boleh faham? Bila ada elektron, cahaya bertukar menjadi hijau. Ni gambar kau hijau pula. Ni, lebih kurang lah tu. Okey, soalan sama je. Soalan yang berjemu ni tak boleh jawab sajalah Okey. Soalan dia ialah name the process emitting electron from the heated cathode. Apa dia? Heated cathode apa? Apa dia? Okey, heated cathode. Ya, pancaran term ion. Cikgu tengah rakam ni jadi susah sikit lah. Kan? Boleh Okey, silakanlah. Yang mana yang sepatutnya Okey, boleh pancaran term ion. Okey Okey. Jadi beri sebab mengapa kawasan hijau terbentuk pada skrin. Kenapa terbentuk hijau? Ya, elektron menghentam apa? Skrin. Elektron menghentam heat the screen. Jadi kamu boleh kata tenaga kinetik elektron telah bertukar menjadi tenaga cahaya. Kalau ikut tenaga elektron ni, kinetik ni telah bertukar menjadi tenaga elektrik ke tak? Tenaga elektrik. Dan juga dia bila hentam skrin, dia bertukar pada tenaga cahaya. Tenaga cahaya ni ada formula dia. Boleh? Kalkulasi cahaya dia. Nanti aku tanya kamu tenaga cahaya apa formula dia Bagi yang tengok video cikgu 2 minggu lepas. Yang tak berdosa lah. Yang berdosa ramai kot. Harap tak adalah semuanya alim tengok video cikgu elok Okey Okey ni. Okey, soalan kiraan. Tenaga kupayan elektrik, electrical potential energy. Ini adalah apa formula dia? Tenaga kupayan elektrik. Tenaga elektrik apa formula tadi? Ya? Lupa tak? Ya? EV. Betul tak? Boleh tak? Ini tenaga kupayan elektrik. Gain by electron to convert kinetic energy. Tak apa, dia kata kinetic energy, kamu tahu formula dia. Half mv square. Betul? Calculate the velocity of electron. Same story. Tak, cerita yang sama juga. Tapi kali ini special sikit. Dia bagi tenaga terus. Maksudnya EV ni dah darat sesiap. Nilai dia ialah ini. Faham? Cuma kita jadikan V sebagai tajuk rumus. Kita akan dapat macam inilah. V sama dengan apa? 2 EV per M. Boleh Okey, EV ni berapa? Ni 4.8 ni. M ni berapa? Ini 9.0. Betul? Jadi kuasa 2 bawa saya jadi punca. Selesai kan? Cuba tekan kalkulator lagi. Ingat cikgu akan keluar balik soalan ni bila ada free cikgu akan keluar. Kamu boleh buat ke tak boleh buat? Ingat hari ni kita nak jumpa seorang soalan nanti kita beritahu. Kita jumpa seorang Okey, apa jawapan? Betul lah. Inilah dia punya. Ini yang EV tu. Ini half mv square. V yang kita nak cari.
kan. Jadi berapa? Berapa jawapan? Ya, ada 3 dengan 3 poin berapa? Darat 10 kuasa? 7 dah. Itu dah. 3.27 darab, pastikan kamu jawab dalam 2 hingga 3 tempat perpuluhan. Unit kena betul kan? MS decimal boleh, M per S pun boleh. Okey, faham? Boleh kan? Itu dia. Okey, dah? Dah? Okey, ni pula. Okey, dia kata diagram show two magnet opposite pole are placed at the side. Ni medan magnet lah. Jadi medan elektrik, dia kata medan magnet lah kan. Causing the shadow being deflected, menyebabkan bayang ni akan terpesong. Sebab bayang ni mengandungi elektron warna hijau. Faham? Dia akan terpesong. Jadi ada ni kutub utara, ini kutub selatan, north and south pole. Okay, diagram show the front view of the screen seen by observer. Maksudnya mata kamu tengok sini. Setakat ni mata nampak bentuk ni. Betul tak? Faham? Faham ke dek? Tengok. Show the front view of the screen seen by observer. Okay. Diagram show the arrow to show the direction of the deflection shadow. Dia akan terpesong di mana? Kita akan gunakan petua tangan kiri. Tangan kiri ni yang tangan kiri fizik pula, Fleming. Faham? Ada kata nyatakan petua yang digunakan. Petua tangan kiri Fleming. Fleming left hand rule. Jadi macam biasalah, kalau Fleming left hand rule, cikgu letak macam ni ibu jari adalah apa? Daya F. Jari kedua ialah B ataupun medan. Tapi dia sentiasa menunjuk ke kutub selatan. Boleh? Utara ke selatan. Boleh? Dan jari ketiga menunjukkan arah I, current. Maksudnya daripada terminal positif ke terminal negatif. Itu I. Okey, jadi kita nak tengok. Bila dia kata terpesong, maksudnya daya yang menolaknya. Faham? Jadi kita tengok yang pertama. Yang step pertama, ibu jajat, guna keluarkan tangan kanan kamu. Jari kedua tunjuk ke magnet. Maksudnya tunjuk skrin. Tunjuk kat kutub selatan. Okey, itu satu hal. Okey, cikgu tanya kamu, elektron bergerak daripada, cikgu buat kan? Ini anode. Okey, ini anode kathod lah. Atau bergerak sini lah. Elektron bergerak pada kathod dan ke sini kan? Betul tak? Daripada A ke B. Faham tak? Elektron bergerak daripada A ke B. Arus bergerak daripada terbalik B ke A. Jadi B ke A, jadi maksudnya ini terminal negatif dan dalamnya adalah terminal positif. Faham tak? Jadi mula kamu letak tangan kamu tunjuk kutub selatan, tunjuk tu gambar tu. Lepas tu arus kamu tunjuk di sebelah A ke B. Kamu tunjuk mana arus? Current. Kita tunjuk arus belah mana? A ke B? Ulang balik, A ke B. Arus bergerak dari mana ke mana? B ke A. Jadi arus tunjuk ke B pula. Kamu yang betul. Kamu itu pun tak masalah. Okey, pertama kita tunjuk tangan kedua ni ke kutub selatan. Keluarlah macam tak tengok ya. Bila nak buat lah. Kutub selatan. Lepas tu arus bergerak daripada B ke A. Jadi arus tunjuk ke kutub, tunjuk ke A ke B? A. Betul tak? Tunjuk ke A. Jadi daya ke bawah ke atas? Ke bawah. Nampak tak? Jadi kita lukis dayanya ke bawah. Boleh? Jaga kan? Ni. Tak boleh buat lagi, sajalah. Kalau kita test kosong memang sajalah kamu ni buruk benar panggil. Dosa banyak sangat tak nak belajar, betul ni pula. Hegi-hegi Okey dah. Okey. Dosa banyak Okey. Name the physics rule. Physics rule apa? Betul tangan kiri Fleming. Nampak? Senang kan? Senang je.
Okey, boleh kan? Kita buat 2-3 soalan dah ni. Okey. Kita start.